Isu mengenai minuman keras yang hangat dibincangkan kebelakangan ini sangat sensitif kerana melibatkan perbezaan pandangan dan kepercayaan antara masyarakat Melayu dan bukan Melayu. Saya tidak mempertahankan minuman keras dan juga tidak meminta ia diharamkan, tetapi ingin mengingatkan agar kita berhati-hati dalam memberi komen supaya tidak memperdalam jurang antara kaum dan agama. Kita perlu memahami konteks budaya setiap komuniti. Apa yang sensitif bagi satu pihak mungkin tidak bagi pihak lain. Empati dan kebijaksanaan penting ketika membincangkan isu yang menyentuh nilai dan kepercayaan. Jangan mempermainkan agama, memperkecilkan kepercayaan orang lain dan menjadikan isu ini alat politik. Elakkan nilai secara pukul rata tanpa memahami situasi sebenar. Jika keadaan ini berterusan, akan ada pihak yang membuat perbandingan dan mengaitkan kes yang tidak berkaitan demi tujuan peribadi. Ini hanya menambah kekeliruan dan menimbulkan salah faham dalam masyarakat. Fokus kita seharusnya kepada agenda nasional seperti ekonomi, pendidikan, perpaduan sosial dan kemampanan. Malaysia akan maju apabila rakyatnya menghormati perbezaan dan mencari titik persamaan. Perpaduan lahir daripada saling menghargai, bukan daripada keseragaman.